Anda buat bisnes homestay tapi tak tahu konten macam mana yang sesuai, jom Cik Pia kongsikan. Okey, yang pertama sekali, you all boleh buat konten tentang tempat-tempat menarik yang ada di sekitar homestay anda. Contohlah, anda kata dekat dengan homestay anda 15 minit daripada homestay anda itu ada laut, ada pantai. So why not you pergi dekat pantai tersebut and then you shoot dekat sana, you tunjukkan apa aktiviti-aktiviti yang menarik dekat kawasan pantai tersebut, apa kemudahan yang ada dekat kawasan pantai tersebut. Okey, kemudian baru you selitkan tentang penginapan yang berdekatan dengan pantai itu, dan semestinya itu adalah homestay you. Yang kedua, you boleh buat konten berkaitan kemudahan yang ada di sekitar homestay you. Mungkin ada sewa rumah, sewa kereta, mungkin ada perkhidmatan airport, ada perkhidmatan taksi, Grab Food, Grab Food Panda dan sebagainya. You boleh buat konten berkaitan dengan kemudahan ini supaya mereka yang datang ke homestay you tahu apa yang mereka boleh dapat, kemudahan yang diorang boleh akses apabila mereka berada dekat sana. Dan yang ketiga, idea yang you boleh buat sebagai konten you adalah you buat satu aktiviti ataupun aktiviti yang bersesuaian untuk dilakukan di homestay awak. Mungkin kita boleh buat, you kata boleh masak-masak, you buat aktiviti masak-masak dalam rumah tu. You boleh buat aktiviti membaca Yasin dalam rumah tu, boleh buat aktiviti barbecue, kan, barbecue di rumah tersebut. So you buat aktiviti tersebut dan jadikan dia sebagai konten you. So adalah idea untuk you punya pengguna ataupun pelanggan you nanti, mereka dapat satu generate idea apa aktiviti yang mereka boleh buat bersama dengan ahli keluarga mereka atau kenalan mereka apabila berada di homestay. Dapat sesuatu.